korang yang suka menulis berbanding taib, ini untuk korang. Tengok, nipis tak nipisnya benda ni. Ini dari iFlyTech AI Note 2. Benda pertama yang suka adalah rasa dia bila menulis tu. Memang tak sama macam tulis dekat iPad ataupun tablet biasa. Screen e-ink dia bagi rasa lebih dekat dengan kertas sebenar. Kalau korang jenis suka buat brainstorming, to-do list, planning content ataupun ambil nota masa meeting, memang sedap guna benda ni. Dekat sini pun banyak template yang ada. Tapi yang buat aku rasa menarik bukan sebab dia boleh tulis je. Dia boleh rakam perbualan sambil transcribe terus kepada teks juga. So masa meeting ataupun discussion tu tak perlu lagi dah nak sibuk salin setiap benda yang orang cakap. Lepas tu AI dia boleh bantu ringkaskan isi penting daripada nota atau perbualan tadi. Dia gunakan ChatGPT tau. Screen e-ink dia pun lebih selesa untuk mata kalau nak baca ataupun tulisan lama tu. Kalau korang cari tablet untuk Netflix, gaming ataupun edit video, ini bukan untuk korang. Tapi kalau korang memang suka menulis, ambil nota, join meeting ataupun tempat khas untuk simpan semua idea dalam satu device, aku rasa iFlyTech AI Note 2 ni memang antara yang paling menarik yang pernah aku cuba. Macam mana? Korang tim tulis ataupun tim taib? Berminat nak dapatkan? Link aku dah sediakan. So, what's next?